Di Shanghai, seorang gadis selepas makan malam dengan rakan sekerja, selepas minum arak, rakan sekerjanya telah mengoleskan gel perut Lee Toy Tran kepadanya. Setibanya di rumah, dia segera bertanya di mana boleh membelinya. Sungguh sangat selesa. Tiada apa yang selesa seperti itu dalam 4-5 tahun yang lalu. Saya membeli mengikut tren amat terkejut. Fan Yudong, tahu. Larangan sukan bila odai, tahu. Larangan sukan Kang Dao, tahu. Nuot Chi Fang Nutrang, tahu. Dinagwai Kokon, tahu. Ming Dang, Ming Hoi, Kang tahu. Bang Chuong, Bang Kang, Dula tahu. Saya rusa babi buka semula. Sebarkan. Anda perlu tahu. Saya telah mengeluarkan 8 beg najis. Makan pisang dan minum air madu tidak membantu. Dan kaedah tradisional memburukkan keadaan. Tiada cara mudah dan selamat untuk buang air besar. Panaskan perut dan tingkatkan pergerakan untuk pembuangan semula jadi dan lancar. Jaga saluran pencernaan. Jika ingin buang air besar, perkara asas adalah memanaskan perut anda. Meningkatkan pergerakan untuk memastikan semua yang ada dalam badan dikeluarkan secara semula, jadi dan lancar. Kalau tak jaga gula, anda akan terjebak dalam kitaran. Buang air besar akan semakin sukar. Gunakan gel perut Lee Toy Tran untuk usus lancar dan najis lembut. Buang air kurang 3 kali seminggu, najis keras terkumpul. Najis kering, keras, sukar buang air. Gel kolon ini dengan ekstrak zaitun untuk sembelit. Tak perlu kaedah tradisional untuk sembelit. Untuk memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, tidak perlu lagi menggunakan kaedah tradisional untuk merawat sembelit. Kami telah membuka saluran pembelian hijau, hapuskan semua perantara. Tidak menaikkan harga berkali-kali. Penghantaran percuma ke rumah. Cepat klik pada pautan di bawah untuk melihat butiran ya.